Tiga benda yang saya nak untuk komik Boboiboy Galaxy musim 3. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video wishlist saya untuk Boboiboy Galaxy musim 3. Untuk komik Boboiboy Galaxy musim 3. Saya ni sebenarnya tak berapa suka membaca, tapi saya sangat looking forward, tak sabar nak baca komik Boboiboy Galaxy musim 3. Mungkin sebab ada banyak memori indah, kenangan-kenangan manis masa saya baca komik musim 2 kan. So saya rasa nak relive balik dengan komik musim 3. Dalam video ni saya akan cerita pasal benda yang saya nak untuk komik musim 3 ni, but of course ini hanya saya punya preference. Saya nak korang komen kat bawah apa yang korang nak, apa yang korang expect untuk Boboiboy Galaxy musim 3. Sebelum saya mula, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Saya juga nak minta korang follow semua social media saya dan join grup Telegram bersama grup Facebook. Link ada di ruangan deskripsi. Special shout out kepada semua members channel Sifudin, Sifu Squad VVIP. Terima kasih sebab join membership channel Sifudin. You guys are the best. You guys are legendary, of course, korang tahu benda tu. Alright, tak nak buang masa, saya nak terus masuk ke bahagian konten. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu korang beberapa fakta berkenaan dengan Boboiboy Galaxy musim 3 ni. Fakta-fakta ni saya dapat daripada sesi mulut puaka Zavlog bersama Encik Anas dan Encik Nizam. Saya akan letakkan link video tu dekat ruangan deskripsi. Saya cadangkan korang tengok video tu dari mula sampai habis. Ada banyak perkara pasal Papa Zola The Movie, pasal Boboiboy musim 3 dan sebagainya. Saya cadang korang pergi tengok video tu. Shout out kepada Zavlog sebab tanya soalan-soalan yang perfect untuk kita dapat this little crumbs. And of course, bak kata salah seorang TikToker favorite saya, bila kita dah dapat crumbs, I'm gonna serve you a 5-star meal, bro. Okay, so fakta pertama, benda yang korang patut tahu, Boboiboy Galaxy musim 3, komik ni akan keluar insya-Allah tahun ini, tahun 2026. Kalau korang nak tahu specific date, saya memang tak tahu. Tapi kalau kita ikut Boboiboy Galaxy musim 2, komik tu akan keluar pada bulan 3. Bulan 3 tu apa? Bulan 3 tu birthday Boboiboy, sambutan anniversary Boboiboy yang tahun ni tahun ke-15 by the way. So ada chance kita akan dapat time bulan 3 tu. Tapi buat masa ni macam tak kot, sebab dah bulan 2 pun Monster diam je, tak cerita langsung pasal komik. So maybe not. Apa-apa pun kita tunggu je lah. Kalau bukan tahun ni, tahun depannya. Yang kedua, Encik Nizam cakap diorang nak explore lebih berkenaan dengan karakter-karakter selain daripada Boboiboy. Nak explore lebih pasal kawan-kawan Boboiboy. Nanti kat movie 3 insya-Allah dah cerita lebih sikit pasal Fang, pasal Kaizo. Nanti dekat komik musim 3 maybe akan cerita lebih pasal yang lain. Diorang ada mention Ying dengan Yaya, so maybe kita akan dapat extra screen time untuk Ying dan Yaya, even backstory Ying dengan Yaya ke apa. Saya tak pastilah, tapi kita akan dapat benda tu insya-Allah dalam komik Boboiboy Galaxy musim 3. So saya sangat excited. Perkara ketiga yang korang kena tahu adalah longer arcs. So kalau korang baca musim 2 dia terbahagi kepada 6 arc. Okay, ada 27 isu, 6 arc dia ada. Arc Kuali, arc Sori, arc Windara, arc Genta, arc Baraju dan arc Guralatan. Okay, so ada 6 arc. Arc yang paling pendek ada 3 isu dan arc yang paling panjang ada 6 isu sahaja. Dan menurut daripada kata-kata Cik Anas, kalau tak salah saya pun kena tengok balik video Zaf ni, Cik Anas cakap lepas ni diorang akan try buat arc yang lebih panjang. Saya terfikir tau, kalau Monster buat satu arc ada 8 isu, buat 3 arc untuk satu musim dapat 24 isu. Dan kalau diorang nak adaptasikan kepada animasi, diorang boleh buat 1 for 1. So 24 isu, 24 episod. That's what people want. Ramai orang tak puas hati dengan animasi musim 2 sebab musim 2 cuma ada 22 episod. Ramai orang lebih prefer 24 episod macam musim 1. So kalau satu arc tu ada 8 isu, 3 arc ada 24 isu, 24 episod, ya, it makes sense. Itu cuma pandangan dari saya. Apa yang Monster akan buat nanti, saya pun tak tahu. Kita tunggu je Boboiboy Galaxy musim 3. Komik Boboiboy Galaxy musim 3 keluar di pasaran. Alright, sekarang 3 benda yang saya nak untuk Boboiboy Galaxy musim 3. Sekali lagi saya cakap, ini cuma saya punya preference. Kalau korang ada benda lain, korang komen dekat bawah. And kepada Monster, kalau benda ni jadi dalam komik,
I would love it. I don't know other people lah, but I would love it. Yang pertama adalah connectivity dalam Power Sphera Universe. Saya nak world building yang dahsyat lah daripada Monster. Saya nak world building yang saya boleh relate dengan keseluruhan Power Sphera Universe. Penghabisan komik musim 2, kita nampak Bobo Boy cakap dengan Tok Aba yang Bobo Boy nak stay dekat bumi sebab nak jaga Tok Aba. So what if dalam musim 3 Bobo Boy akan banyak buat misi tapi dekat bumi sahaja, so kita dapat tengok tempat-tempat dalam Power Sphera Universe dekat bumi je. Saya berharap yang Monster boleh buat satu arc di mana Bobo Boy pergi ke Kota Hile. Nanti masuk kat Kota Hile tu kita ada Concho, ada Sumorai, ada robot-robot jahat dan Bobo Boy kena cari Power Sphera ke ataupun apa-apa. You know, satu arc Bobo Boy dekat Kota Hile. Or maybe Bobo Boy boleh pergi ke Lumpur, boleh ada Papa Zola buat cameo or something like that. Ataupun Monster boleh explore tempat baru di bumi. Kalau Kota Hile tu based on Melaka, Kuala Lumpur tu based on Kuala Lumpur, mungkin Monster boleh cipta satu tempat yang based on Terengganu, or maybe based on Pulau Pinang, or maybe based on Johor. Saya nak tengok dunia ni lebih berkembang walaupun hanya dekat bumi. Tak perlu pergi ke planet-planet, dekat bumi tapi dunia berkembang. That will be neat, that will be fun in my opinion lah. Korang macam mana? Benda kedua yang saya nak adalah satu overarching story yang akan relate dengan keseluruhan PSU ataupun lebih tepat lagi BXM. Masa sesi mulut poker Zaf dengan Encik Nizam, diorang masih mention BXM. Monster memang nak buat BXM walaupun kita tak tahu apa-apa pasal movie ni. Saya berharap dalam musim 3 kita dapat sedikit like a side story or something yang tease kita tentang apa yang akan berlaku dalam BXM. Buat masa ni satu benda yang saya fikir adalah keadaan kesihatan Tok Aba. Tok Aba kan tak sihat. Lepas tu kan Amato hilang. So maybe Monster boleh bagi kita sedikit hint tentang kat mana Amato, apa yang Bobo Boy tahu tentang kehilangan Amato dan pasal kesihatan Tok Aba in general. Kita dapat tengok dalam musim 3 and then benda ni akan dibawa ke BXM. Monster tak boleh letak plot point yang besar dekat komik sebab ramai orang tak baca komik. So, diorang akan bagi hint-hint dan plot point besar tu hanya akan ada maybe dekat dalam animasi ataupun dekat movie lah. Sebenarnya kalau korang tengok point pertama saya dan point kedua, dia ada relation. Saya mahukan PSU tu nampak connected. Ini adalah satu universe yang besar dan saya nak universe tu ada connectivity sebab Mekamato dah stop dulu buat masa ni. So, kita tak dapat apa-apa perkembangan dekat segi Mekamato tu. Tapi Bobo Boy sebenarnya boleh explore that area as well pasal Mekamato, dan Bobo Boy juga boleh explore pasal Papa Zola, and Bobo Boy of course akan explore story berkenaan dengan Bobo Boy. Jadi kan keseluruhan siri ni rasa macam it's a universe, it's a connected universe. Saya sebenarnya nak benda tu dan saya tahu benda ni macam berat lah kan untuk buat dalam versi komik, but why not? Kalau Monster boleh buat, it will be perfect, will be amazing. Saya tak sabar nak tengok apa yang Monster buat dekat musim 3 nanti. Okay, poin terakhir saya ini lebih kepada bahagian komik tu sendiri. Saya berharap sangat perkara yang berlaku dekat musim 2 tak berlaku dekat musim 3. Apa itu? Cara komik keluar. Saya beli ke semua 27 isu komik Bobo Boy Galaxy musim 2. Banyak isu yang saya beli tanpa masalah. Saya beli hari ni, esok lusa dah sampai. Tapi banyak juga isu yang saya beli 14 hari bulan, 28 baru sampai rumah. Kau rasa? Ada beberapa kali saya kena spoil. Okay, ada orang dia dah baca dulu, saya kena spoil. So, saya sebagai seorang yang tak suka spoiler, rasa sangat kecewa dengan cara komik ni keluar masa tahun 2020 sampai 2023. Pernah satu masa tu, saya call abang saya yang duduk dekat Bangi, cakap, "Bang, abang nak balik kan? Nak balik Johor kan bang? Boleh tak abang singgah 7-Eleven belikan saya komik Bobo Boy? Sebab dekat Bangi semua dah ada, kat Johor tak ada." Saya harap sangat benda tu tak berulang lagi. Dan of course, saya ada satu jalan penyelesaian, tapi jalan penyelesaian ni tak berapa bagus lah. Saya rasa it will be amazing kalau Monster boleh keluarkan physical and also digital version of the comic at the same time. So, saya sebagai content creator, saya boleh cepat-cepat beli, cepat-cepat baca, cepat-cepat buat konten. Saya bukan nak spoil korang cepat-cepat, tapi saya just nak pastikan saya tak kena spoiler. Dan of course, kalau dapat keluarkan konten awal lagi bagus lah kan. Saya tahu benda ni agak selfish dan keluarnya digital ni akan membuatkan banyak gila pirate. Sebab itulah saya tak berapa sokong dengan idea ni. Tapi itulah, saya rasa macam that is the only way saya dapat baca awal, saya tak kena spoiler. Again, this is quite selfish, tapi hopefully harapan saya perkara yang dekat musim 2 tu tak berulang dekat musim 3. Saya pernah ulang alik 7-Eleven 8 kali tau untuk cari komik. Dan saya pergi ke 5 7-Eleven yang berbeza, tapi memang tak ada. Saya tak nak benda tu berulang lagi. Hopefully ada cara untuk selesaikan masalah tersebut. Tapi kalau tak ada pun tak apalah. Yang penting saya dapat baca dan saya dapat buat konten. Itu harapan pertama saya sebenarnya, sebenarnya.
Okey, itu je daripada saya untuk video ni. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi dengar. Kepada Monster, saya nak bagi tahu, saya tak sabar sangat nak baca musim 3. Saya tak tahu keluar bila, saya tak kisah keluar bila. Saya akan terus menunggu selagi panjang umur, murah rezeki. I'm very excited for this. Good luck. Wish you guys the best. Kepada semua Seafood Squad, insya-Allah saya akan teruskan tradisi saya, tradisi buat giveaway setiap isu komik Boboiboy Galaxy musim 3. Masa musim 2 saya buat giveaway untuk semua isu dan kadang-kadang saya siap beli ekstra untuk bagi admin saya komik secara percuma sebab of course admin saya banyak tolong saya kan. So saya hantar dekat diorang for free. Kalau ada rezeki lebih, panjang umur, ada kekuatan, saya akan buat lagi. So ya, nantikan ada komik giveaway setiap bulan, insya-Allah. Alright, itu je daripada saya untuk video ni. Ribuan terima kasih kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Members, terima kasih sebab sudi jadi members. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan, selamat buat homework, belajar rajin-rajin. Jumpa di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.